kuda. Masak nasi sayur keladi, singgah bermalam romo Pak Kuda. Masak nasi sayur keladi, biar pakai asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Biar pakai asyik bergaya, asyikkan senang di dalam hati. Beram-beram pisang masak layu, jatuh dalam lubang sambal babok you. Umbut-umbut niup belalang gedek-gedek, siapa buat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mazin bin Abdul Jamil. Lahir pada bulan tahun 50-an lah lahir. Jadi 20 bulan 5 tahun 50. Jadi umur dah 73 tahun. Dan saya melibatkan seni pembuatan keris ni, warisan ni ialah pada tahun 60-an lagi. Saya mula-mula bertengok dengan datuk saya lah. Datuk. Jadi datuk meninggal, saya umur 11 tahun. Di situ saya rasa berminat untuk membuat keris ni. Bila dah tahu buat bentuk keris, saya cubalah melebur besi, iaitu menyatukan besi daripada 3 besi, 5 besi dan 7 besi. Dan barulah campur dengan besi campur 7 par membuat keris secara yang yang istimewanya lah, yang berkualiti. Asal-usul keris ni ialah daripada senjata tajam mulanya. Dinamakan senjata tajam. Senjata tajam ulunya panjang, dipanggil lembing. Jadi perempuan beritahu buat ulunya pendek, boleh selit di pinggang, perempuan membuh nama keris. Jadi nak jadikan pasangan dia, perempuan ni kata orang lelaki tidak boleh buat keris. Jadi orang lelaki dapat satu ilham daripada bahan semula jadilah dunia ni, ialah tangkai nyor lah. Itu tangkai nyor ni orang Perak panggil nyor, orang panggil kelapa. Ya. Dia punya tangkai dia tu ada bengkok daripada 3, 5, biasalah macam bengkok keris lah. Daripada situlah jadinya buat pasangan keris tu. Keris mula anak alang, keris yang kedua keris lekuk. Macam besi dia, besi 7 par, iaitu besi paku, payung, pahat, putin, pagar, pisau, pencebok. 7. Ya. Digabungkan sekali, iaitu tawa baja melela dia ada. Gabungkan sekali, baru kita buat bentuk bilah keris yang nak kita buat. Apa bilah dia? Yang pertama, kalau kita nak buat bilah sepukai, anak alang, kita buat keris lurus sajalah. Kalau kita nak buat berelok lah. Asal 3 keris tadi, iaitu anak alang, keris lekuk, keris hukum. 3 keris. Itu asal mula lah nak jadikan cerita. Besi 7 par ni ialah dimaksudkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi lah. 7 tala langit, 7 tala bumi. Yang itu dinamakan besi 7 par. Dan motif pada ulu dia bermula asal dia memang Jawa Demam. Nama dia Jawa Demam ni ialah bentuk orang. Bila Semenanjung ni Islam dah berkembang, tak boleh pakai merupakan satu manusia, bentuk-bentuk manusia orang ke, itu tak boleh. Itu yang ditukar buat anak ayam teling, ayam sejuk, pinggang kongga, tapak kuda dan juga buah jering. Itu nama-nama ulu di Semenanjung. Lagi seni sarung dia ialah sampai. Sampai ni ialah sampan. Sampan satu, delik satu. Lepas tu dia punya batang sarung tu, nama dia batang sarung lah. Batang sarung tu dia kaitan dengan sampan ni ialah tiang layar sampan tu ataupun tongkang dahulu. Itu dia punya sarung, kepada sarung. Bahagian bawah tu kasut dia lah. Segi bilangan luk ni dia ada tercatatnya ialah yang pertama luk 3. Luk 3 menandakan 3 bilah keris pada hari inilah di Semenanjung, iaitu anak alang, keris lekuk dan juga keris hukum. Dan motif buat lekuk 5 ialah keris istiadat. Lekuk 5 keris istiadat ni memotifkan rukun Islam. Dan juga keris
Luk 7. Luk 7 ni memutuskan alam juga sebenarnya jadi, iaitu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Yang itulah dia memutuskan. Dan juga Luk 9. Sampai Luk 9 ni mengingatkan dia wali 9. Kita orang Islam ni ada wali-wali 9. Keris ni adalah satu warisan kita Melayu dan juga simbol Melayu, pakaian Melayu. Oh, tak ada. Itu hantu dia kira kemudian lah. Hantu ni kira amalan orang ni, cara apa sihir ke ataupun cara macam masuk keris, berkadam apa gitu ni, itu amalan sorang-sorang tu lah macam ni. Tapi yang saya buat ni tak ada. Harapan Pak Mazin, warisan kita ni jangan kita tinggalkan, kita jaga. Jadi tiap-tiap rumah ataupun pakai kita nak kahwin apa gitu ni menggunakan keris. Di situlah satu lambang kita kebesaran senjata Melayu. Ya. Pak Mazin ada juga mula-mula kemarin ada takut, tapi Pak Mazin dululah bagi tahu jangan takut sebab tak ada apa Pak Mazin buat, tak ada mistik benda, tak ada. Biasa saja. Pisang masak layu jatuh dalam lubang sambo bawa you. Ombot nio belalang kedek-kedek. Siapa buat hingga orang tu kena juga. Ada mananya?